Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang telah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan kekuatan dan kesihatan untuk terus menambahkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita mengharapkan dengan adanya majlis yang begini, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allah berikan kita kekuatan untuk beramal, dan Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan kita di mahsyar nanti, dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membicarakan surah Al-Qalam, yang mana kita pada pelajaran yang lepas kita telah menerangkan di dalam tafsir Ibn Katsir beberapa perkara, terutamanya kalimah qalam yang diperkatakan ataupun yang diterangkan oleh Allah. Dan ulama tafsir dalam membahaskan kalimah qalam ini, di antara qaul yang paling kuat ialah al-qalam, sumpahnya Allah, nun wal qalami. Wal qalami itu yang mengisyaratkan bahawa qalam itu dikaitkan dengan penciptaan qalam, makhluk yang ketiga diciptakan oleh Allah. Ya, sebelum penciptaan yang lain-lain, ya, makhluk yang ketiga selepas arasy dan juga lautan, maka Allah cipta al-qalam, dan dia mencatatkan permulaan penciptaan langit dan bumi. Ya, sebelum terciptanya langit dan bumi, qalam telah dicipta dengan jaraknya 50,000 tahun di sisi Allah. Kenapa? Kalau langit dan bumi tak tercipta, matahari tang mana? Ya, lagi tak ada. Jadi oleh kerana itu, ia merupakan satu persoalan yang besar. Kita beriman dengan apa yang Allah katakan, kita beriman dengan hadis Rasulullah SAW, dan ini adalah persoalan ghaib, jangan masuk akal dalam membicaranya. Kaedah kita Al-Quran dan hadis yang sahih, kita beriman sami'na wa ata'na, tanpa berbicara dengan cara yang tidak betul. Ya, kita bicara mengikut fahaman tiga kurun yang terbaik. InsyaAllah kita sedar upaya, kita berusaha untuk memahami seperti mana generasi awal memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, kita sambung balik ayat ini, di mana kita telah membicarakan, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nun, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Demi qalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Rabbmu, kamu Muhammad sekali-kali bukanlah orang yang gila, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak terputus-putus, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Baik, pada pelajaran yang lepas kita telah bicarakan tentang Rasulullah SAW. Allah telah mengatakan, sesungguhnya wahai Muhammad, ya, kamu berada dalam keberkatan dari Rabb kamu, dan kamu bukanlah orang yang gila. Kerana tohmohan terhadap orang-orang yang menyampaikan dakwah sebenarnya, kalau Rasulullah pun kena tohmohan yang begitu dahsyat. Ya, sedangkan dia sadiqul masduq, ataupun orang yang terbaik di kalangan manusia pada ketika itu pun kena.
Dengan arti kata lain, apa juga yang kita lakukan memang semuanya tak kena. Itu yang paling senang, ya. Jadi mereka yang suka mengkomplain, mengkritik, mereka ni jenis orang yang tidak sihat. Kalau mengkritik nak menyakitkan hati, mengkritik nak memburukkan, itu adalah satu perbuatan yang tak baik. Tetapi kalau nak mengkritik untuk membina, itu perbuatan yang baik, tetapi ada adab-adabnya. Ya, setengah orang dikritik betul nak membina, tapi depan orang ramai tak kena juga. Ya, tak kena. Dia kritik, itu pasal dalam bab pemerintahan misalnya nak mengkritik pemerintah untuk membetulkan, bukan di khalayak ramai. Yang seperti mana yang dibuat dalam sistem demokrasi masyarakat kita, kalau boleh lagi banyak orang dengar lagi, itu yang dia kuat kritik. Tetapi hampah kata orang kan, kosong, tak ada apa, saja nak cari publicity. Sedangkan kita menyaksikan imam-imam yang besar di zaman dahulu dalam menegur pemerintah, kerana pemerintah dia punya kaedah lain. Ya, macam mana kita nak tegur mak ayah kita tu, ya, kena ada adab, bukan main tengking, main cakap begitu saja. Terluka hati mak ayah kita, ya, walaupun kita dalam keadaan betul, cara tak betul, maka kita silap. Ya, apatah lagi masalah-masalah teknikal. Kadang-kadang kita nak tak setuju dengan mak kita, kita angkat suara, silap tu. Angkat suara dengan ayah, silap tu. Beradab, berakhlak, walaupun kita dalam keadaan betul, kena ada adab dan akhlak. Jangan berdebat dengan mak ayah. Itu bukan kaedah dia. Okey. Dalam bab pemerintahan juga ada kaedah dia. Bila kita nak menyelesaikan masalah-masalah ataupun nak memberikan pandangan, seperti mana imam-imam salafus soleh menasihat pemerintah. Ya. Pemerintah zaman sekarang ni nak banding dengan zaman dahulu, agak-agak siapa yang paling kejam, paling ganas, ya, kalau kita lihat baliklah. Ya. Rasanya kalau kita ni belajar agama, kita akan tahu nilaiannya. Kita menyaksikan zaman pemerintahan Bani Umayyah, kemunculan Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Kita dah cerita banyak bab ini. Ya. Yang mana pada zaman Hajjaj di antara zaman yang dahsyat. Dia membunuh orang tanpa sebab yang logik. Hajjaj. Tapi di zaman itu adanya sahabat Nabi seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas yang masih wujud, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Mereka ada lagi. Ketua-ketua ulama ataupun ketua salafus salih seperti Hasanul Basri wujud. Sa'id bin Jubair yang dibunuh oleh Hajjaj, ya, ketua di antara orang besar tabi'in. Tetapi mereka berhadapan, itu yang diambil kira, ada adab dan akhlak-akhlak. Ya. Masalahnya kita tak belajar. Kita ni nak menunjukkan kita beragama, kita tak belajar, dan kita masukkan fikrah khawarij yang menyebabkan kita menegur kerajaan dengan cara yang tak betul, pemerintah dengan cara yang tak betul. Maka akhirnya bila berlaku satu perkara yang tidak sihat, maka fitnah yang besar, menumpah darah sampai pembunuhan, mengalirkan darah, itu adalah satu perkara yang diharamkan oleh Islam. Oleh kerana itu, ya, tuan-tuan dan perempuan, semangat agama mesti dibendung dengan ilmu yang tepat. Semangat agama mesti dibendung dengan pembelajaran, ya, mengikut Quran dan Sunnah, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Baru kita akan menyaksikan perjalanan kita betul. Ya. Itu pun kita kena tengok betul-betul teliti, kerana zaman ini zaman fitnah. Semua bertopengkan dengan Quran dan Sunnah juga di kalangan manusia. Ya, tetapi kefahaman mereka mengikut akal dan fikiran masing-masing. Na'udzubillah. Ataupun kumpulan jemaah masing-masing. Maka kita melihat fatwa itu bermain dalam keadaan ikut akal, ikut jemaah, bukan ikut Quran dan Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah dan kurun yang terbaik. Baik, jadi di sini kita melihat di dalam perkara yang besar ini, Rasulullah pun kena kutuk, kena cakap bimajnun. Ya, Allah kata, wahai Muhammad, kamu bukan orang yang gila. Orang yang membawa Quran dan Sunnah, ya, kita tak kisahlah orang nak kata apa, katalah. Bak kata orang tak lokek pun. Ya. Tetapi kita bergerak mengikut panduan yang telah ditetapkan. Adalah wajib kita mengikut panduan yang ditetapkan, kerana ini agama wahyu. Dia tak boleh guna akal. Maka kita ikut. Hatta para pendakwah, para ustaz-ustaz yang mendakwa dirinya membawa Quran dan Sunnah, memang kena ikut. Ya, tolak ustaz-ustaz yang tak tahu, yang hanya bercakap-cakap, ya, yang mengatakan dirinya keturunan Rasul tapi tak ikut. Itu dah kita tolak ke tepi. Mereka hanya bercakap kosong.
yang mempergunakan nama Rasulullah hanya untuk mencari kepentingan mereka, mencari pengaruh mereka, dan bukan mencari keredaan Allah. Itu masalahnya. Baik, sekarang kita lihat apa dia lagi Allah katakan, wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya kamu benar-benar, dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus. Ini disebabkan risalah tauhid. Risalah yang Rasulullah bawa ini adalah risalah yang sampai hari kiamat. Risalah tauhid yang bermulanya daripada Nabi Adam alaihissalam sehingga hari kiamat, maka inilah risalah yang benar. Siapa yang bawa kebaikan, ya, dan diikuti oleh orang lain, maka pahala itu tetap berterusan. Agak menarik dalam bab ini apabila ayat menceritakan Rasulullah SAW mendapat pahala yang tidak terputus-putus. Ini kaedah yang perlu kita faham, dan kita pun kena usaha untuk mendapat ganjaran pahala. Tuan-tuan dan perempuan, pahala kita ni ya terhad sangat-sangat. Yang dimaksudkan terhad sangat-sangat, amalan-amalan kita ni bila cukup lengkap, ya, ikhlas dan ittiba'ur rasul, dan kita tidak membatalkan siri amalan-amalan kita, insya-Allah pahala tu ada. Ya, ada. Tetapi adakah pahala ini berterusan? Tak, mengikut siri amalan-amalan masing-masing. Kalau solat, waktu solat itulah mendapat pahala, selesai solat habis. Misalan, bagi contoh. Tetapi di sana ada amalan-amalan yang Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah SAW akan ada berterusan. Yang mana Rasulullah mengatakan inqata'a, terputusnya amalan seseorang itu bila dia mati, melainkan 3 perkara tu. Ya, apa dia? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Ya, baik. Dalam bab ini kita tengok, ya, amalan kita yang kita buat ni, buat amalan, maka akhirnya amalan tu mudah-mudahan diterima Allah. Kita mati. Bila kita mati, amalan tu dah stop di situ, kecuali 3 perkara yang diterangkan oleh Rasulullah SAW tentang amalan tersebut. Apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Apa juga ilmu yang bermanfaat? Bukan sekadar Quran dan sunnah saja, dan sudah tentu itu yang terbaik. Apa juga ilmu, walaupun matematik, walaupun ilmu sains, walaupun ilmu fizik, biologi, apa semualah tu, ataupun kontraktor punya ilmu, kita belajar dan ianya bermanfaat pada masyarakat, di sana kita akan dapat ilmu, dapat ganjaran pahala yang berterusan. Hatta seorang ibu ajar anak dia masak nasi, ya, masak nasi je, dia menjadi manfaat. Kita ingat anak ni tu keturunan akan tahu cara masak nasi, ya, manfaat tak? Manfaat. Subhanallah, saya teringat pasal saya mula masak nasi umur 6 tahun. Kan, dahsyat. Mak panggil, mari sini. Pergilah. Mak sibuk mengajar kan Quran. Kita nak pergi sekolah. Macam ni. Masak nasi, basuh nasi baik periuk karen. Ya, kalau periuk dapur kayu tu, rasa tak boleh kot. Waktu kecil kan, 6 tahun. Dia kata, okey, ambil air, basuh kan. Berapa kali, lepas tu, letak air. Tak ada sukatan tu. Sukatan apa, tradisional punya sukatan. Letak air banyak ni. Kan? Ada orang bertanya, macam mana Ustaz? Saya tak boleh terima. Macam mana? Tapi bila masak jadi. Kan? Wallahu alam. Itulah mak saya ajar. Okey? Saya masak. Bila nak pergi sekolah tu, kita masak dulu. Dah siap, kita makan apa semua. Settle. 6 tahun. Alhamdulillah. Tu yang belakang tu. Saya masak. Ingat lagi waktu tu di Mesir, umur dia baru 4 tahun. Saya suka masak, bawa dia ke dapur kan. Bawa ke dapur, tengok masak. Okey, gini masak. Ya. Masak nasi, dia tengok. Okey, ambil gini. Lepas tu, tak apalah. Tengok, memang saya bagi dia tengok kan. Suka bawa budak-budak. Satu hari, musim sejuk kan. Sedap tidur. Dia kejut. Ayah nak makan. Kan? Ayah nak makan.
Okey, tunggu kejap tunggu kejap. Ayah nak tidur. Sikit je, sikit. Sikit kita tidur. Mana sikitnya sejam, kan? Kita rasa kejap. Kalau tak percaya, tengok tidur malam. Okey, kejap je. Ya, tengok jam pukul 4. Okey, kejap sikit. Tengok lepas tu. Sikit tu pukul 5 dah. Sejam, kan? Lepas tu dia datang lagi. Ayah nak makan, kata. Allah. Okey, sikit lagi. Ya. Waktu tu umur dia 4 tahun. Tiba-tiba dia datang. Ayah, jom makan. Ui, tadi nak makan, ni jom makan. Kenapa? Dah masak nasi. Nak orang kata bersirap darah kita, kan. Macam mana kamu masak nasi? Ya, dapur had ni. Lepas tu dia katalah, ambil bangku, ya. Macam mana? Cerita. Tengok, pergi ke dapur dulu, tengok. Okey, tengok nasi. Jadi. Lepas tu tanya, macam mana kamu masak nasi? Kata, saya tengok ayah. Macam mana? Basuh nasi itu, gini. Okey, lepas tu letak air. Banyak mana air? Ni. Dia letak isyarat macam ni. Masya Allah. Lepas tu, letak, pasang api. Bila dah, dah blub, dia tak erti nak sebut mengelegak. Kan? Blub. Perlahankan api, tutup. Tutup apa ni? Tutup dengan tudung dia lah. Masya Allah. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, ya, ilmu yang mereka dapat secara tak langsung. Talaqi. Ya. Tu dia. Itulah belakang tu. Umur 4 tahun tu. Masak. Ya, Alhamdulillah. Berarti ilmu yang bermanfaat. Tak kira lah ilmu apa pun. Ya. Cuma tidak dinafikan ilmu yang bermanfaat yang digunakan lagi besar pahalanya yang kita akan dapat. Tu pasal saya amat mencadangkan kepada kita kalau ada anak ke cucu ke. Mula-mula Fatihah tu kita yang ajar. Sambil tidur kita ajar. Ya. Sambil nak tidur kita ajar, sambil naik kereta kita ajar, kan? Tahu kenapa Fatihah itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat? Kenapa dibaca tiap-tiap kali waktu solat? Setiap kali mereka baca waktu solat, confirm dapat pahala. Ya. Baik. Kemudian selepas ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, yang kita tahu sedekah jariah dalam bentuk-bentuk yang mendatangkan manfaat yang banyak. Ya, ini di antara misalan kita bersama dalam kelas ni ada orang yang menginfak. Selagi berterusan program yang dibuat oleh Baitus Salam yang walaupun berpindah randah tetap mereka mendapat pahala. Jalan raya yang dibuat tu, ya, tak kira lah PM yang buat tu, ya, digunakan oleh manusia, tak kira siapa sekalipun dapat pahala berterusan. Ya. Apa juga? Yang mana dia termasuk jariah. Jariah ni berterusan, yang berjalan, sentiasa berjalan. Sedekah itu kita pasang lampu di tengah jalan misalan. Itu pasal dalam bab-bab yang boleh kita buat tanpa memerlukan kewangan yang banyak. Kalau kita boleh buat. Kenapa kita nak dapat pahala yang berterusan tu? Ya, begitu keadaan dia. Sedekah jariah yang berterusan. Tapi saya nasihat dalam banyak perkara, walaupun kita katakan sedekah pada masjid, ya, ada orang kata nak buat wakaf tu wakaf ni, dia sekali tu saya tengok nak mendekorationkan mimbar, bukan mimbar, mihrab. Macam mana tu? Nak kawang-kawangkan mihrab tu, kan? Dia letakkan situ wakaf. Saya katakan jangan. Di antara perkara yang saya nampak, benda yang tak berapa sihat dalam bab ini, ya, menghiasi masjid dalam bentuk yang begitu, surau dalam bentuk yang begitu. Kita tak perlu decoration yang begitu. Ya. Tak akan khusyuknya, memang tak khusyuk. Dah lah, kita jenis tak khusyuk, lepas tu dihiaskan macam itu, lagi tak khusyuk. Datang pula yang ada iklan tu tengah-tengah tu, lepas ni Tok Imam ni, yang lepas tu mengganggu. Ya. Ataupun membina kubah, tak ada wakaf-wakaf di situ. Bagi saya tak setuju. Ya, ada beberapa perkara pasal bukti dikaitkan dengan dalil-dalil yang memang kita tidak setuju. Okey, kalau nak kapet ke, nak betul toilet ke, apa ke dalam masjid tu, perbetulan itu tak apa. Tapi dalam bentuk decoration ataupun kubah, kita nampak tak apa, nak kenalah. Bagi saya lah, saya nampak tak kena. Ya, elakkanlah. Ya, kerana kubah itu sendiri ada perbahasan.
ya, decoration yang memang untuk mengganggu, ya, dia kategori mengganggu orang yang berada dalam solat tu pun diambil kira. Tu pasal kita galakkan supaya jangan, biar depan tu lapang, bersih, tak ada apa-apa saya. Ya. Tak percaya kalau kita solat pun orang pakai baju yang pelik-pelik pun kan mengganggu. Dia solat dia pakai baju ada tulisan, nampak tulisan pula jenis tak senonoh punya tulisan kan. Kita tengah solat pun terbaca. Dia mengganggu. Itu belum lagi sujud nampak punggung. Ya Allah, dia tonggeng-tonggeng nampak, aduh, itu memang terganggu sangat. Ya, macam mana dia tak ambil berat langsung ya nak menghadap Tuhan dengan pakaian yang begitu. Ya. Itu belum lagi yang Kak Limah dengan pakai apa telekung baru. Telekung yang bila ada bunga ros tu, bila dia berdiri kuncup je bunganya. Bila rokok tu dia mula mengembang. Kan? Bila sujud lagi kembang. Yang jemaah kat belakang mula terganggu. Aduh, cantik. Dia dah terganggu tu. Orang bagi Assalamualaikum pertama, Assalamualaikum kedua, dia Assalamualaikum ketiga. Kak beli baju ni, Kak beli telekung ni kat mana? Kan? Minat. Dia mengganggu. Kita cuba buangkan gangguan-gangguan tu. Apa cerita? Pasal saya tengok telekung, ada satu telekung, kata ini memang mengganggu dalam solat ni. Ya. Orang yang belakang lah ganggu, kan? Terganggu, ya, disebabkan itulah. Na'udzubillah. Ala kulli hal. Baik. Jadi kemudian yang ketiga, doa anak yang soleh. Dan saya sentiasa menasihatkan kepada kita semua bahawa sentiasa kena doa mak dan ayah kita, ibu dan ayah kita. Kerana itu adalah bekalan kita. Bekalan mak ayah kita. Tuan-tuan dan perempuan, doa kita jangan terhad pada mak ayah je, tetapi tok nenek kita. Yang mana tok nenek kita itulah punca yang menyebabkan kita berada di dalam keadaan Islam. Dan kita mengharapkan cucu cicit kita juga begitu. Kerana bila anak cucu ya yang berturutan itu berdoa, mak bapa ataupun tok nenek yang telah mati akan mendapat ganjaran pahala. Oleh kerana itu bila dibangunkan di mahsyar, lalu dia mengatakan, dari mana datang amalan ini? Lalu dikatakan disebabkan doa anak kamu yang solat. Bila disebutkan doa ini, yakni anak ni dia keturunan kamu. Jadi keturunan kita ni di antara perkara yang amat penting kita pastikan perjalanan mereka betul. Ya. Tetapi kalau kita dia doa, apa juga doa dalam bahasa Arab ke? Kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Ya Allah ampunkan mak ayahku. Paling kurang. Ya. Yalah, dia mak ayah aku ataupun tok nenek aku bolehlah sebut Rabbighfirli wali walidayya pun boleh. Tetapi dia akan berkait semua. Ya, kita nak sebut bahasa Arab, apa lepas mak bapak tu wali walidayya apa nak sebut kan? Ajdadi kan, tok nenek. Pasal kita tak belajar bahasa Arab, maka kita sebut je lah, ya Allah ampunkanlah tok nenek aku, mak ayah aku, macam tu. Paling kurang dalam bahasa kita. Setiap doa yang keluar daripada anak dia, anak ni yang soleh, kerana anak yang tak soleh dia takkan ingat mak ayah dia. Waktu hidup pun tak ingat, mati lagi nak ingat apa? Waktu hidup bukan ingat mak ayah, ingat nak kikih duit mak ayah aja, kan? Mati lagi lah. Oleh kerana tu anak yang soleh saja yang mampu doa dia yang dapat diterima oleh Allah. Ya, subhanallah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh. Walaupun kita dah tua, dah beranak, bercucu, bercicit, ya, tetap kita akan dikategorikan anak yang soleh bila kita doakan untuk mak ayah kita. Baik. Kemudian dalam bab ganjaran yang berterusan tu kita dah terangkan. Saya agak tertarik dalam para mesuara. Kenal kan cerita para mesuara, ya, bekas raja bagi Sriwijaya yang kalah daripada kerajaan Majapahit. Lari ke Temasek, pergi ke Selangor, Melaka, dan membina empayar baru dan masuk Islam, ya. Bila dia masuk Islam, nampak ya kesan dia. Semua rakyat masuk Islam, ya. Dan Islam bersifat, ya, inilah kelebihan Islam,
ya, dia bersifat bila betul jalan dia akan berkembang begitu dahsyat. Dan kesan daripada dia masuk Islam itu, maka agama Islam mula berkembang di bumi Nusantara. Ya, dahsyat. Dan kita melihat Asia Tenggara ini daripada kerajaan Majapahit tumbang, kerajaan Langkasukan tumbang, kerajaan Gangga Negara tumbang, ya, terus terjadi kerajaan Kesultanan Islam Melayu Melaka. Siapa yang dapat pahala tu? Para mesuara. Tentulah saudagar-saudagar yang datang dari Yaman ataupun daripada India itu mulanya mereka. Tapi itu pahala berterusan sampai kiamat mereka dapat pahala. Kenapa Islam kita ni disebabkan Islamnya para mesuara. Amat menarik. Jadi tuan-tuan dan perempuan, begitulah kedudukan Islam, ya. Bila dia kita beramal, mengembangkan siri amalan, dan insya-Allah kita akan mendapat ganjaran pahala yang berterusan. Kemudian Allah menceritakan dalam ayat ini satu perkara yang lebih besar. Allah katakan, sesungguhnya kamu Muhammad adalah berakhlak yang wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Okey, ini perkara yang amat penting kita kena ketahui, bahawa Rasulullah adalah manusia yang bersifat mulia. Akhlak dia terbaik, sama ada dia sebelum menjadi Nabi ataupun selepas Nabi, lagilah disebabkan Allah yang mengisytiharkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Hari waktu dia berdakwah, ya, waktu dia berdiri di atas bukit Safa, dia mengatakan ya ma'syaral Arab, ya ma'syaral Quraisy, dia panggil semua kabilah-kabilah tu. Lalu dia mengatakan, jika aku mengatakan di balik bukit Safa ada tentera yang bersiap sedia untuk menyerang kamu, apakah kamu percaya apa yang aku cakap? Lalu mereka serentak mengatakan kami percaya. Nampak tak? Kenapa? Akhlak dia terkenal, tidak pernah menipu. Ni dia Rasulullah SAW. Memang seorang lelaki yang tak pernah menipu. Kita ngecong habis dah, ya, kadang-kadang, ya. Tak pernah menipu. Bahkan waktu peristiwa awal dia menjadi Nabi tu, selepas dipeluk dia balik tu, menggigil dalam ketakutan, dia kata kepada Khadijah, ya Khadijah, zammiluni, selimutkan aku, kan? Lepas tu Khadijah pun faham, terus baringkan, tidurkan dia, dah rehat. Lepas tu dia bangun, lalu diceritakan apa yang dia dapati. Lalu Khadijah mengatakan, ya, waktu tu, ya wahai suamiku, sesungguhnya kamu orang yang baik, menyantuni, kan, disebut satu-satu, silaturrahim, membantu orang, apa, semua akhlak dia, ya, itu akhlak Rasulullah SAW. Okey. Sumber akhlak adalah satu perkara yang besar dalam siri dakwah Islamiah. Tuan-tuan dan perempuan, akhlak yang mulia adalah di antara perkara yang besar dalam siri dakwah, ya. Tidak dinafikan akidah itu usul asal untuk dakwah, tetapi akhlak memainkan peranan untuk menentukan dakwah kita berjaya ataupun tidak. Kalau akhlak kita tonggang langgang, bahasa kita bercakap na'udzubillah, bodoh-bodoh keluar daripada mulut, kan, ya, ataupun perkataan-perkataan yang tidak baik dalam siri dakwah, mengata orang-orang yang dengan cara yang tak betul, maka di sana akhlak kita bermasalah, maki hamun bermasalah, ya. Sedangkan Rasulullah diajarkan tidak bicara melainkan dengan perkataan yang baik-baik saja. Dan akhirnya bila dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlak Rasulullah, bagaimana kita nak fahami? Lalu Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah akhlak Quran. Stop di situ. Subhanallah, ya. Bila dikatakan akhlak Rasulullah akhlak Quran, tuan-tuan dan puan-puan, saya beriman dengan Al-Quran. Saya beriman dengan Al-Quran. Bila disebutkan akhlak Rasulullah, akhlak Quran, kita tahu pribadi Rasulullah bukan sebarang pribadi. Keagungan akhlak dia adalah menonjol dengan penonjolan yang cukup dahsyat. Subhanallah. Bahkan akhlak-akhlak dia menunjukkan sifat-sifat ahli syurga yang berada di muka bumi.
Okey. Baik. Di sini kita lihat, ya, Allah berfirman, Ibnu Katsir mengatakan tafsir, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Aufi berkata, menuturkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berada di atas agama yang agung, yakni Islam. Pernyataan yang sama juga, okey, ini juga penafsiran yang mengatakan bahawa Rasulullah mengikut agama yang agung ini, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam bab ini juga Sa'id ibnu Abi Ar-Rubah menuturkan dari Qatadah, dia berkata firmannya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, disebutkan kepada kami bahawa Sa'id ibnu Hisham telah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah, maka dia berkata, bukankah kamu membaca Al-Quran? Sa'id berkata, tentu. Dia berkata, sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Quran. Okey, jadi riwayat senada diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari hadis Qatadah dalam riwayat yang lebih panjang. Okey, itu dia yang difahami daripada akhlak Rasulullah. Para sahabat memahami akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bismillah. Selain daripada itu juga kita kena faham, selain daripada akhlak Rasulullah, akhlak Quran, akhlak para sahabat radhiyallahu anhum yang berada di sisi Rasulullah, semuanya adalah akhlak Al-Quran. Oleh kerana itu, para sahabat kalau tak betul, Al-Quran akan menegur mereka, yakni Allah tegur mereka melalui wahyu yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu kita menyaksikan bagaimana para sahabat, ya, orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sendiri Allah tegur mereka melalui wahyu, seperti mana yang diceritakan dalam Al-Quran. Kita jumpa orang munafik berbisik-bisik, ya kan, berbisik-bisik. Siapa yang dengar? Antara mereka je, tapi Allah turun yang menyebabkan Rasulullah tahu, ya. Jadi Rasulullah tegur. Jadi mereka, adakah betul ataupun tidak, mereka terpulang kepada mereka. Tetapi orang munafik dah dikategori masalah lah. Di kalangan para sahabat, ya, yang kita lihat dalam hadis-hadis yang menceritakan bagaimana Allah turunkan wahyu dan menegur mereka, banyak. Kalau kita tengok asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya Al-Quran, disebabkan beberapa perkara yang berlaku di kalangan para sahabat. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat juga termasuk penafsiran Al-Quran pada zaman itu. Ya, perbuatan mereka, pergerakan mereka adalah penafsiran Al-Quran. Jilul Quranul Farid, jenasi Quran yang unik. Kita menyaksikan bagaimana Allah turunkan ayat-ayat dalam berperingkat-peringkat. Rasulullah tak mampu untuk membicarakan apa yang berlaku pada zaman dia, melainkan wahyu betul kan? Seperti 3 orang yang lari, yang tak pergi perang Tabuk. Allah turunkan ayat Quran, tetapi dalam tempoh yang lama. Ini menunjukkan agama kita adalah agama wahyu. Rasulullah tak boleh nak kata apa-apa. Peristiwa tuduhan terhadap Aisyah yang dikatakan berzina. Bayangkan, tuan-tuan dan perempuan, hancur jiwa kita ni bila orang tuduh orang yang kita sayang berzina. Dan tak ada bukti, tapi benda tu dah heboh. Kena pula kalau zaman dulu ada ni, dah hancur dah kan. Laju je. Allah tak turunkan wahyu. Kalau Rasulullah nak tipu, kata Allah kata kepadaku, ya, boleh tak? Boleh, tapi dia tak boleh buat. Dia akan dihancurkan oleh Allah. Maka itu dia program Quran. Dan akhirnya, pada akhirnya, selepas 40 hari, lebih kurang 50 hari, di mana barulah turun ayat yang membebaskan Aisyah, dia wanita suci yang tidak berzina. Itu dia, lama tu kan, nak menceritakan bagaimana ayat-ayat turun, ya, untuk membetulkan jenasi di zaman itu. Oleh kerana itu, di kalangan para sahabat mengatakan satu perkara agak menarik bagi saya.
dia melakukan satu perkara tu, kunna na'zil wa Quran yanzil. Kami melakukan perkara di situ, sewaktu itu, ada satu perkara tu, waktu itu Quran turun. Kalau perbuatan kami ini salah, maka Allah akan memberitahu kepada Rasulullah SAW. Nampak tak? Begitu sekali ya, perjalanan para sahabat yang diprogramkan oleh Al-Quran. Ya, itu pasal bila Rasulullah wafat, mereka menangis. Ya, tak ada siapa nak tegur mereka lagi dah. Al-Quran dah terputus, apa terputus, maka mereka bergantung kepada apa yang ditinggal oleh Rasulullah, wasiat-wasiat melalui Al-Quran dan hadis. Okey. Ibnu Katsir mengatakan itu artinya bahawa Rasulullah telah menerapkan semua isi Al-Quran baik dalam hal perintah, larangan, karakter ataupun akhlak. Beliau berakhlak dengan akhlak Al-Quran dan meninggalkan perangai bawaannya. Apa pun yang diperintah Al-Quran, beliau laksanakannya. Dan apa yang dilarang Al-Quran, beliau meninggalkannya. Ini semua dilakukan dengan apa yang Allah mengarahkan kepada baginda, berupakan akhlak yang agung, berupakan perasaan malu, dermawan, keberanian, pemaaf dan lembut terhadap orang lain. Ya subhanallah, ya Rasulullah SAW dengan akhlak Al-Quran. Maka di sinilah tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahulah bagaimana masyarakat kita, tetapi bagi kita yang faham Quran dan As-Sunnah mengikut cara fahaman 3 kurun yang terbaik, hendaklah berdiri bab agama ini di mana Rasulullah berhenti, kita berhenti. Itu kaedah dia. Kerana agama, kalau bab dunia lentaklah. Tetapi bab agama, kerana Rasulullah sahaja yang menerima wahyu dan Rasulullah sahajalah yang memahami wahyu. Kemudian baru diterangkan kepada para sahabat dan sahabat hantarkan kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in dan lepas itu kepada ummah seluruh. Supaya akhlak kita terjaga ataupun program Al-Quran ini terjaga. Rasulullah mengambil wahyu itu, kita ikut je lah. Ya, tak kira apa juga amalan dalam bab agama, tak kira apa juga amalan, berdalilkan dalil yang telah diberi. Jangan kita langkau. Bila kita langkau, kita telah melangkaui Al-Quran. Jangan kita tunjuk pandai. Bila kita tunjuk pandai, seolah-olah lebih pandai daripada Allah. Na'udzubillah ya. Jangan main-main. Agama dia begitu, tabiat dia. Jangan tunjuk pandai. Kita rasa, itu kita rasa. Ya, baik, apa salahnya? Berbahaya. Agama bukan begitu. Bila kita menyangkakan perkara itu baik, apa salahnya? Maka masalah. Berakhlak, beradab dengan Allah, ya, mengikut apa juga. Itu pasal hatta zikir-zikir nampak simple je zikir, kan? Tetapi bila kita lari daripada manhaj, dia bukan lari macam mana tuan-tuan dan perempuan, silap sikit, kita gunakan idea kita, kita gunakan kefahaman kita. Ya, apa salahnya benda tu baik? Kesannya nanti dia akan menjadi golongan yang sesat seperti mana Khawarij. Saya suka menjadikan itu sebagai misal, contoh, kan? Apabila kisah Abdullah bin Mas'ud dan juga Abu Musa Sy'ari yang datang ke Kufah untuk ziarahi Abdullah bin Mas'ud, kan, tengok kelompok yang berzikir di dalam masjid. Apa salahnya zikir? Betul? Pengajaran tu, pengajaran yang cukup besar bagi saya. Apabila mereka datang tengok kelompok tu sedang berzikir, diriwayatkan bahawa disebutkan kalimah Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Clear? Ada cacat tak? Tak ada. Okey, Alhamdulillah. Pasal Rasulullah membenarkan, ucap yang mana satu dulu pun tak jadi masalah. Kita biasa Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, kan? Tak menjadi masalah. Clear? Tetapi cara dia, cara je. Ya, dikatakan dia mengambil batu, letak Subhanallah, kan? Semua baca serentak. Dikatakan begitu. Ya. Dia ambil lagi. Rasulullah boleh buat tak? Boleh. Kat padang pasir bertimbun batu, hatta kita pergi melontar jamrah pun batu-batu di sana kita guna. Ya, Rasulullah boleh buat. Tapi kenapa Rasulullah tak buat? Zaman tu dia ada teknologi barang-barang tu. Kalau katakan waktu tu guna handphone, dia seorang je ada handphone, itu lain cerita.
Ya. Zaman tu dia ada batu tapi dia tak buat. Ingat ya, nampak bagaimana? Tapi kelompok ni buat. Lalu Abdullah bin Mas'ud datang dan menegur. Cara ya, ini cara. Bukan zikir tu. Zikir tu dah cantik dah. Ya, tapi cara tak betul. Lalu Abdullah bin Mas'ud menegur. Apa yang kamu buat ni? Lalu mereka mengatakan, ya Abu Abdurrahman, kami mengingati Allah. Ya, betul dah, mengingati Allah ya. Tapi apa yang kamu buat ni adalah satu benda yang lain. Tak, kami buat untuk kebaikan. Kalimah kebaikan dikeluarkan. Ya Abu Abdurrahman, kami tak buat melainkan baik sahaja. Lalu Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apa yang kamu buat tak pernah kami buat di zaman Rasulullah. Oleh kerana itu amalan para sahabat adalah menjadi ukuran kita nak lihat amalan kita ni betul ataupun tidak. Dia menjadi kanta, tengok sama tak? Tak sama jangan. Tak sama jangan. Mereka buat zikir tu betul, kalimah tu betul, tetapi cara yang tak betul. Dan di situ datang Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, aku takut kau orang lah kelompok yang Rasulullah mengatakan Al-Quran hanya ada di kongkong saja. Lalu diceritakan mereka marah kepada sahabat. Bila marah pada sahabat berbahaya. Ya, Abdullah ibn Mas'ud pula mereka marahkan. Dan perawi hadis menceritakan, nampak ya, punca daripada zikir, cara je tak betul. Mereka ini banyak terbunuh pada hari peperangan Nahrawan. Ya, bila sebut perang Nahrawan, dua sungai itu adalah di antara Saidina Ali dengan Khawarij. Mereka berada dengan kelompok Khawarij. Tuan-tuan dan perempuan, masyarakat kita yang berada berzikir dengan cara tak betul, zikir pun tak betul. Masuk di toko, tambah, kan? Agak-agak macam mana tu? Dah bukan macam Khawarij dah. Nak sebut apa lagi ya? Khawarij pun kuasa dua, kan? Dah macam tu sekali. Cara tak betul bila berzikir, meloncat-loncat. Lepas tu kalimah kan? Dah lari dah. Tak ada dah kalimah yang asal. Allah jadi hu. Sudahnya. Apa lagi? Ya. Ditambah je zikir-zikir. Zikir apa ke? Haddad ke? Apa ke lagi zikir yang mereka sebut-sebut? Al-Atas. Apa lagi? Kenapa tak kembali kepada zikir yang Allah tetapkan, Rasul tetapkan? Sayang. Lepas tu minta, ya Allah berikan aku syurga. Kamu menkhilafkan Rasulullah begitu banyak. Lepas tu mengharapkan syurga. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan perempuan, berhati-hatilah. Ya, kita berhati-hati untuk diri kita. Ya, supaya jangan terjebak. Oleh kerana itu amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh syarak, jangan tambah. Amalan-amalan yang telah ditetapkan syarak, itulah yang terbaik. Kita akan lihat hadis ni. Rasulullah tak akan tinggal yang terbaik. Bila Rasulullah tinggal, berarti benda tu tak baik. Ataupun kualitinya rendah. Kita bila dengar kualiti rendah, kita tak beli dah. Kan? Allah, second hand. Lagi tak beli. Ya. Tetapi bila tentang zikir, bila tentang agama, tak apa pula. Ini sakit. Okey, jom kita lihat apa lagi yang dikatakan. Disebutkan dalam Sahihain dari Anas, ia berkata, aku telah mengabdikan, yakni bekerja melayani Rasulullah selama 10 tahun. Ya. Kenapa? Kerana waktu Rasulullah datang ke Madinah, lalu Ummu Sulaim datang bawa Anas, ya, ibunya Ummu Sulaim, dan diserahkan, ya Rasulullah, aku jadikan dia khadam. Dulu sistem sekolah macam itulah, hantar kepada orang yang baik-baik. Lalu Anas ni berkhidmat dengan Rasulullah di waktu itu, kalau tak salah umur dia 9 tahun rasanya. Ya, waktu dia berkhidmat kepada Rasulullah. Banyak cerita dia menarik ya. Dan Rasulullah dia, okey, kita lihat di sini. Dia telah melayani Rasulullah selama 10 tahun sampai baginda wafat. Di Madinah 10 tahun Rasulullah duduk, kan? Jadi bermula dia datang sampai wafat. Tapi beliau tak pernah berkata, kepadaku, dan tidak pernah mempertanyakan sesuatu yang aku berbuat dengan berkata, kenapa engkau buat macam ni?
dan terhadap sesuatu yang tidak aku lakukan, kenapa engkau tak buat macam ni? Okey. Beliau adalah orang yang paling berakhlak mulia. Aku tidak pernah menyentuh sutera yang lebih halus ataupun sesuatu yang lain daripada telapak tangan Rasulullah. Dan aku tidak pernah mencium harum minyak wangi yang lebih wangi daripada keringat baginda. Okey, ini di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak pernah. Dan Anas pernah dalam satu riwayat menceritakan Rasulullah mengutuskan aku pergi ke satu tempat, ya. Lalu aku pergi, bawalah benda tu kalau tak salah, pergi-pergi aku tengok budak-budak bermain. Budak-budak kan. Aku pun berhenti. Punya lama duduk tengok budak bermain. Nak main, yelah dia teringat ada kerja, tapi tak teringatlah pula kerja tu. Dia tengok budak-budak main. Agak dah lama, tiba-tiba aku terasa orang pegang tangan bahu aku. Rupanya Rasulullah kan. Dan Rasulullah tak cakap apa-apa. Tanya, dah pergi dah? Belum. Pergi. Okey. Jadi begitu sekali, ya, Rasulullah memberi layanan Anas ibn Malik. Ini di antara lelaki yang hebat, ya. Ummu Sulaim perempuan yang cukup hebat. Menarik Ummu Sulaim ni. Saya suka dengar sejarah dia juga. Okey. Dan di sini juga Anas menceritakan berkatnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Selama 10 tahun dia duduk, Allah, apa di antara doa Rasulullah doakan berkatkan kepada dia umur dia, yakni dipanjangkan umur dia, diberkatkan, dan zuriat dia, banyak zuriat dia, dan juga harta dia. Ini 3 doa Rasulullah untuk dia. Alhamdulillah dia hidup panjang. Dikatakan umur, ya, dia sampai 100 lebih. 100 lebih. Sehat pula tu. Ya, mempunyai anak, cucu, cicit. Punya banyak, saya pun tak ingat dah. Punya banyaknya. Ya. Banyak. Dan juga hartanya melimpah ruah. Yalah, biasanya kalau keluarga yang besar, rezeki pun besar. Begitu tabiat dia. Okey. Baik. Jadi ini di antara perkara yang menarik untuk Anas. Bahkan hari tua dia, kalau ikut dalam sejarah hari tua, waktu tu Amirul Mukminin, tak ingat siapa ya, nak tengok anak bulan. Anak bulan, kalau kita tengok anak bulan, kat mana kita tengok? Arah matahari terbenam, kan? Dia macam mana? Bulan sabit, kecil je, tak nampak sangat. Ya, saya tak pernah pergi. Sedangkan majlis tengok anak bulan berapa kali ajak di Perak tu kan. Nak tengok, tak tengok. Ya. Seharusnya saya pergi sekali-sekala kan. Paling kurang dapat pengalaman. Okey. Kemudian mereka pergi berkumpul di padang pasir tu nak tengok. Semua tengok, tengok bulan puasa ataupun raya, saya tak ingat. Dia pun tengok, semua tengok. Anas pun datang pada ketika tu nak tengok. Orang tengok, tiba-tiba Anas kata, tu nampak bulan, anak bulan. Penting tau. Kalau seorang nampak, yang lain dah boleh sama ada puasa ataupun beraya. Tiba-tiba Anas nampak. Nampak. Semua kata, kat mana? Semua tak nampak pun. Tak nampak. Aku nampak kat sana. Oh, tak cakap apa. Macam mana? Lepas tu datang pembesar tu, dia pun tengok. Kat mana? Amu Anas kat mana? Tu. Lepas tu dia tengok, tak nampak juga. Uish, dahsyat. Ini bukan kasyaf. Oh, ini kata Tok Wali pula kan. Yalah, Anas wali Allah. Yang ni orang yang beriman terpilih. Tengok tak nampak. Lepas tu pembesar ni dia tengok muka Anas. Kat mana? Tunjuk. Dia tengok. Dia tengok muka Anas. Lepas tu dia kata, dia gosok muka Anas. Okey. Lepas tu dia kata, cuba tengok, nampak tak lagi? Tak ada. Anak bulan dah tak ada. Ke mana? Rupanya bulu kening dia dah tua tu, dia panjang sampai ke bawah, warna putih. Kan, bulu kening beruban. Dia panjang dah sampai ke bawah. Ya, dia nampak bulu kening tu, ya, macam anak bulan. Itu pasal bila gosok tu dah naik bulu kening tu. Nak mencerita sampai tua begitu sekali umur dia. 100 tahun lebih, ya. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ya Allah, seronok dia, ya. Masya-Allah.
berkhidmat kepada Rasulullah. Dia berkhidmat cukup dahsyat. Dan dia hidup zaman Hajjaj. Anas hidup zaman Hajjaj. Ya, terpasal saya amat menasihati pada sahabat-sahabat sunnah supaya berkaitan dengan pemerintahan, rujuk para sahabat punya perjalanan. Mereka berada di zaman berbagai-bagai. Imam Al-Bukhari juga telah meriwayatkan dari Al-Bara. Ia berkata Rasulullah adalah orang yang berwajah dan berpostur itu apa? Paling baik, tidak tinggi dan tidak pendek. Okay, itu sifat Rasulullah, itu dalam Syama'il Muhammadiyah. Hadis-hadis tentang hal ini banyak, tentang hal ini yang dituliskan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Okay. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Ma daraba Rasulullah biyadihi khadiman lahu qattun wala imra'atan wala daraba biyadihi syai'an qattu illa an yujahida fi sabilillah wala khaira baina wala khuyyira baina amrayni qattun illa kana ahabbuhuma ilaihi aisaruhuma hatta yakuna ithman fa idza kana ithman kana ab'adan nasi minal ithim walan taqama li nafsihi min syai'in yu'ta ilaihi hatta tuntahaka hurumatullahi fayakuna huwa yantaqimu lillahi." Okey, ini di antara perkara yang penting yang kita lihat siapakah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memukul, ya, tidak pernah memukul pelayannya, perempuan dan siapa pun, kecuali ketika berperang di jalan Allah. Dia bukan jenis mukul orang. Ya, kan orang Arab ni suka kadang-kadang mukul lah. Ya, tapi dia bukan jenis memukul orang. Walaupun dengan khadam. Kita bukan khadam semua yang tempuk kalau tak dengar cakap kan. Tapi Rasulullah tak pernah. Itulah tabiat Rasulullah. Kadang-kadang kita pun tak mampu. Kecuali ketika berperang di jalan Allah. Jika ditawarkan, ini amat penting ya kalimah ni. Jika ditawarkan dua pilihan, maka beliau lebih suka memilih yang termudah, ya, memilih yang termudah, kecuali perkara tersebut menghantar kepada maksiat. Dia dalam dia terjemahkan ni ada kekurangan, ya. Pasal apa? Kalimah ahabbahuma hilang. Dia ada aisaruhuma. Okey, saya bacakan terjemahan yang betul. Maka beliau lebih suka memilih yang paling disukainya dan juga paling mudah. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, bila dikatakan bahawa itu sifat Rasulullah, dia pilih paling dia sukai dan paling mudah. Semua bentuk, termasuk dalam bab zikir, maka dia akan pilih yang paling disukai dan paling mudah untuk umatnya. Berarti kita jangan pilihlah selain daripada tu. Ya, tak boleh pilih selain daripada tu. Macam mana ya? Sifat kita ni masih lagi nak canggah Rasulullah, bahkan kita canggah Allah. Kita rasa Allah, Rasulullah buat tu macam tak perfect kan? Tak cukup. Minda kita sakit sebenarnya. Kita tak kenal Rasulullah macam mana. Rasulullah apabila dikatakan, hadis Aisyah menceritakan bahawa Rasulullah diberikan pilihan, ya, untuk bertemu dengan Allah ataupun dikekalkan di dunia, lalu dia memilih untuk bertemu dengan Allah. Memang para Rasul memilih yang terbaik. Ingat kalimah tu, Rasulullah memilih yang terbaik. Dan zikir yang kita buat selama ni mengikut cara Rasulullah adalah zikir yang terbaik. Zikir yang terbaik. Itu pasal bila membicarakan seperti Allahumma salli ala Muhammad, ya, di antara Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan Allahumma salli ala Muhammad, yang mana terbaik? Ya, Islam. Ya. Kerana itu yang Allah programkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah tahu Sayyidina tu boleh disebut. Boleh tak? Boleh disebut. Tapi dia tak sebut. Dan dia tak ajar para sahabat menyebut. Berarti dia tahu yang terbaik. Tiba-tiba kita rasa macam ini masalah dia. Pasal memang perkara ni berlaku pada waktu saya muda, kecil lagi. Ya, dalam lingkungan belasan tahun remaja tu, saya tanya Tok Guru kan,
Tak tahu macam mana datang. Kenapa kita kena baca Sayyidina Muhammad? Dia kata beradab dengan Nabi. Itu kaedah orang lah. Ya, orang yang kata beradab dengan Rasulullah. Kita katakan, kalau waktu zikir yang khusus, seperti dalam solat misalan, itu zikir yang khusus. Ya, semua solat kita mesti ada dalil, pergerakan kita, perkataan kita mesti ada dalil, maka jangan kita tambah seperti mana yang kita nak tambah, tak boleh. Mesti kita berdiri seperti mana yang Rasulullah ajar. Ada peluang tu macam kita nak menulis buku atau bercakap macam ni ke, ya, sambil kita bercakap, menulis buku, ya, selawat ke atas Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu lain cerita. Tetapi dalam zikir-zikir khusus, jangan tambah. Jangan ikut suka hati tambah. Berdiri seperti mana yang Rasulullah ajar. Confirm amalan itu diterima. Jangan kata tak beradab ke apa. Beradab apabila kita mengikut Rasulullah, dan tidak beradab bila kita canggahi Rasulullah. Itu je kaedah dia. Baik. Baik. Kemudian, jika kecuali perkara tersebut mengantar kepada maksiat, apabila hal perbuatan dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhinya. Beliau tidak membalas sesuatu yang ditimpakan kepada dirinya. Namun apabila kehormatan Allah telah dilecehkan, maka beliau yang membalas kerana Allah. Okey, ini di antara perkara yang kita lihat akhlak Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, innama bu'istu li utammima salihal akhlaq, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi akhlak Rasulullah akhlak yang terbaik, ikut je. Ya, ikut, dan insya-Allah kita akan mendapat akhlak Rasulullah, akhlak ahli syurga. Imam Ibn Katsir mengatakan di dalam ayat Al-Quran, fasatubsiru wa yubsirun wa biayyikumul maftun. Ayat yang berkaitan itu, maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang kafir pun akan melihat. Yang berkaitan dengan apa? Ibn Katsir mengatakan di sini, ya, yakni wahai Muhammad, kamu dan orang-orang yang menentang dan mendustaimu akan mengetahuinya siapa di antara kamu dan mereka yang gila dan menyesatkan. Ini sebagaimana firman Allah, saya'lamuna ghadan manil kadzabu ashir. Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong. Tuan-tuan dan perempuan, Al-Quran dan As-Sunnah adalah program wahyu, maka jangan kita sombonglah, ikut je lah. Ya, kenapa? Apabila Allah menyebutkan ayat tu, merasa gerun tu ada. Kerana waktu kita hidup, boleh lagi kita bicara. Tetapi perjalanan kita akan berada di noktahnya. Bila kita mati, kita akan saksi apa yang kita amalkan. Dan rugilah. Rugi itu kenapa? Kerana waktu hidup Allah bagikan peluang untuk kita mengikut petunjuk. Tetapi kita tak ikut. Tiba-tiba bila kita mati, baru kita nak ikut petunjuk. Kan tak guna waktu tu. Ya, tak guna. Itu memang kaedah yang difahami. Jangan bawa motor laju-laju. Oh, bawa juga peduli apa kan? Ya, bila dah masuk ke, dah aksiden, kaki dah masuk dalam hospital, dah putus dua ke apa ke, baru menyesal kan? Tak guna. Saya agak tertarik seorang lelaki tu, budak muda kan, dia dah duduk macam ni. Dia duduk macam ni. Kat orang Arab lah, budak Arab kan, kita tahu budak Arab bawa kereta gila-gila tu, yang terbalik berpusing-pusing tu kan. Lalu dia bercakap, bila dia dengar ayat tu, apabila Allah mengatakan, bila dikatakan sujud, lalu mereka sujud. Dan sesungguhnya Allah mengarahkan aku sujud waktu itu. Sedangkan aku boleh sujud, aku tak nak sujud. Tetapi hari ini aku nak sujud, tak boleh sujud. Sebab apa? Dah macam tu, patah belakang apa semua. Aku nak sujud, tapi aku tak boleh sujud, kan? Waktu tu baru nak menyesal. Nasib baik masih ada lagi nyawa. Nasib baik masih lagi ada otak. Ya, jadi ada ruang kita tahu Allah bersifat pengampun, dia akan ampunkan. Tetapi janganlah kita sampai begitu. Di saat-saat Allah dah bagi petunjuk macam ni, sehat dan kekuatan untuk berfikir, maka berfikirlah baik-baik tentang agama kita ini, bahawa agama kita adalah agama wahyu yang pasti Allah akan berikan kemenangan dan pasti ada pembela, penyokong-penyokong yang akan membawanya. Jadikan kita di antara orang pembawa agama ini.
Jadi cukup sampai di sini, mudah-mudahan ia mendatangkan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.